Okey, hari ni nak selesaikan satu masalah mana kereta aku ni dah bergeser lah dengan, tak tahulah apa benda ni, warna hijau-hijau ni. Jadi banyak. Jadi aku akan tunjukkan macam mana nak hilangkannya. Dia bukan cala tau, dia macam ada, bila kita bergesek dengan satu benda tu kan, dia cat tu dia melekat dekat dia punya keretanya, bodi kereta. Jadi agak banyak lah. Tak tahulah apa benda ni hijau ni. Jadi aku akan menggunakan satu spray, iaitu spray Takawachi Super Gloss. Ni boleh carilah kat Shopee ada. Direction, shade, contents well, goncang sebelum guna, pastikan tempat ini bersih. Okey, mula-mula kita akan spray dulu bahagian ni . Kalau boleh pakai penutup hidung guys. Ni kalau boleh pakai penutup hidung lah, sebab bau dia agak menusuk ke kalbu. Okey, kita spray. Lepas kita spray, kita biarkan dia dalam 5 ke 10 minit macam tu. Okey, sementara nak tunggu tu aku akan pause dulu lah video ni. Nanti kita sambung balik. Okey, kita akan mula gosok lah. Boleh gosok bulat macam tu. Dia kena gosok tu kena lama sikit lah. Yang ni makin hilangkan kesan dia. Dia punya kesan dia makin hilang ni. Kau tengok ni. Gosok tu kena ada seni jugalah. Baru benda ni boleh hilang, tanggal ni. Nampak kawasan jadi. Ni pun dah tinggal sikit. Nampak? Tapi tadi aku tambahkan dengan spray ni, sticker remover. Campur sekali dengan spray ni, sticker remover. Tak tahulah kan. Tapi itu ada macam ada kesan lah. Spray ni wangi sticker remover ni. Okey, aku
pause video ni dulu, nanti dah siap aku tunjuk yang dah selesai. Okay, kalau yang kecil-kecil macam ni kan, dia cepat lah. Yang tebal tu sikit dia macam lambat sikit. Macam kecil ni. Cari tambahkan supaya stiker dia mengurus. Dia lemak sikit. Setangga kejayaan, geng. Ini jalan ni dah lama, bertahun. Tahun ini hari raya masa buat. Bersih guys. Boleh lagi walaupun ada masa kita touch up lagi, kasih clear terus. Okay, jumpa lagi next video. Bye bye.